Deepavali. Ravi dan ibu bapanya, Encik Chandran dan Puan Devi, pulang ke rumah datuk dan nenek. Datuk dan nenek tinggal di sebuah pekan kecil. Saya sangat teruja untuk bertemu datuk dan nenek. Kita akan membantu nenek membersihkan rumah untuk menyambut Deepavali. Datuk dan nenek sudah tua. Mereka memerlukan bantuan kita untuk membersihkan rumah mereka. Ravi dan ibu bapanya tiba di rumah Datuk Mutu dan Nenek Sita. Saya sangat gembira dapat bertemu Datuk dan Nenek. Datuk berasa gembira kerana anak-anak lelaki dan cucunya membantu membersihkan rumah. Saya membantu menyapu sarang laba-laba. Saya membersihkan kipas. Saya mengelap almari. Kami menyapu lantai. Kaum wanita membantu Nenek Sita. Saya akan turunkan langsir yang kotor ini dan gantikan dengan yang bersih. Saya akan tukar sarung kushin ini dengan yang baharu. Kita mesti keluarkan periuk, kuali, pinggan, gelas dan cawan dari kotak ini. Mari kita basuh pinggan-pinggan ini. Ini apa, Nenek Sita? Ini ialah barangan tembaga. Barangan ini untuk meletakkan persembahan kepada dewa-dewa. Kita perlu menggilapnya supaya berkilat. Barangan ini sudah berkilat sekarang. Tolong gilap pelita-pelita ini. Kita perlu menyalakan banyak pelita di sekeliling kawasan rumah kita. Baik, Nenek. Ada banyak pelita. Sehari sebelum malam Deepavali, semua ahli keluarga berkumpul di rumah Datuk Mutu. Hai, saya sangat gembira dapat bertemu dengan kalian. Hari sudah semakin gelap. Mari Ravi, tolong Datuk nyalakan pelita. Mengapakah kita perlu menyalakan pelita sempena Deepavali, Datuk? Deepavali ialah perayaan untuk menandakan berakhirnya kejahatan dan bermulanya masa yang baik. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang jahat. Rakyat menderita semasa pemerintahannya. Apabila raja itu mati, semua orang gembira. Dewa Krishna. Kita mesti meraihkan kematian raja. Hal ini menandakan berakhirnya kegelapan dan permulaan cahaya. Semua orang patut berasa gembira. Untuk menunjukkan bahawa kebaikan mengatasi kejahatan, Dewa Krishna mengingatkan kita supaya menyalakan pelita pada hari Deepavali. Deepavali juga dikenali sebagai pesta cahaya. Kita mesti meletakkan lebih banyak pelita supaya cahayanya lebih terang. Ya, betul Ravi. Sekarang, tolong Datuk meletakkan pelita di sekeliling rumah. Semua orang berada di halaman rumah. Mereka melihat cahaya pelita dengan tenang. Hari ini, hari Deepavali. Semua ahli keluarga bangun awal. Mereka mandi minyak,
dan memakai pakaian baharu. Semua ahli keluarga berkumpul di ruang tamu. Nenek akan menyalakan pelita di altar. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kesihatan yang baik dan keamanan. Sekarang, kita akan mengambil gambar keluarga. Saya suka mengambil gambar. Saya juga suka mengambil gambar. Saya suka menunjukkan aksi lucu. Mari nikmati sarapan vegetarian. Saya suka putu mayang dengan kelapa parut segar dan gula merah. Sedap sangat. Para tetamu sudah tiba. Mereka ialah saudara mara, jiran tetangga dan rakan-rakan. Selamat Hari Deepavali. Selamat Hari Deepavali. Selamat datang. Jemput masuk. Nenek Sita dan para wanita sedang sibuk di dapur. Ibu akan menghidangkan kari ayam, kari dal dan sayur campur goreng kepada tetamu. Kami sedang menyediakan bahan-bahannya. Nenek Sita dan Datuk Mutu menghidangkan kuih muih tradisional kepada tetamu mereka. Semua orang menikmati makanan itu dengan gembira. Makanlah oma podi ini. Rasanya sedap. Cubalah muruku ini. Saya yang membuatnya. Pada waktu malam, kanak-kanak seronok bermain bunga api. Rumah dipenuhi dengan suasana riang dan meriah. Kamu hendak bermain bunga api dengan saya? Ya, saya suka main bunga api.